deh. Woi. Biar kopi teh 2 karek. 2 karek. Ya. Penggulo nak kopi lah. Dia bagulo ni ka deh. Orang dai. Boleh opos prompek tu sangar Tapi pon nuan dah jangan seprompek. Kau lain somang tipu sikua. Iko lah lama dak basuo mah. Apa bela mau ngopi kau cek lu ah. Dio deh. Boleh dak kenian jo Surya enggak swatang deh. Mau kau bun Iko. Agi Surya nak setengah korek boleh dia jang. Sangat korek pak polo kami seolah bekas kawan ni kan. Iya. Setengah kosa batang boleh ni tak bonek bayar bunuk somangnya deh. Apa yang dulu kopi lu? Begitu. Iko ya awak dia mau tahu tak dia lah kemari di Jojak negeri orang Ditanya orang di mana kampung? Lintau pak. Pergi kinyak. Di mana kampung? Lintau pak. Bertanya lo orang kawak. Apa asal lintau ko? Kan begitu. Dak mau ya tajawik dak mau bertanya dengan orang tu dulu dah. Apa dek wang di lamu di kampung dek le bertanya kanan tua nan pandai tolong ditunjuk nak boleh ngenek monya. Oh itu tuh. Jadi ambo dak lo bisa memastikan tu dah. Salah itu kan sejarah. Dan ambo dengar dari orang tua asal nama Linto ko jadi dari alim nan tahu. Alim tahu asal jadi alim tu dia tahu lo tu itu. Tahu lah nama dak. Iya. Acak dah tempe tahu daging negeri kita nama orang. Itu dia nak dapat menjawab mu kan. Tu lah tak payah mu ni. Dulu versi nan lain nama dengar kan. Asal kata Linto ko dari muallim yang tahu. Berarti muallim ko dia guru. Berarti guru nan tahu. Guru lah tahu. Cukup lah guru tahu. Lah tahu guru lah dia. Kalau itu kecil ini oleh omong songak mari kau dari mengerak. Iya, kalau tu sosak lo ambo dek nambo kan bertanya tadi. Siin bertanya kamu arti asal Katolik tau. Jadi lah buat orang 2 versi yang buat orang kasihin. Bersangga aja lah. Ada itu tetap orang kode kalau tahu nah. Coba tanya orang kode ini. Coba lah tanya rein ke orang kode ini kau masih oleh wah. Jang. Ada yang mau tahu, mau tanya cik. Asal Lintau kok, apa cerita le terdong dek jang. Asal Lintau. Itu lo nak kalian tanya ke den. Awak nak kau bercampur dek kalian tu. Kau bertanya kau orang pandai lah. Apa itu wik Malaysia yo? Ada tu tentu sadore ni. Ikut tak cece no bikin lah. Itu kau nak kalian songan kau. Iya, jangan dek le orang nan le papo tu dek orang de le bapa jalan. Tu yang mau tanya le tontu sengenek banyak kan begitu. Awak kalau nak tontu dia tak dapat jawab kembali cayo lah tanya. Begitu. Iya. Ada begitu dah, Paul. Koin. Nembek ko sonjo ke mana? Sonjo tu malam ke? Sonjo lope-lope ngoi. Ale dak penganyu bolik lang mek ko. Kalau untuk perluan kan banyak di kau kan sejarah namo sejarah kau ya awak kuno lorek nang mudo dak. Walaupun banyak orang mau pesan bolik ini tu mak mau pontien semalam kau nganyu bolik itu warna dak bitu loh. Pek malin cayo lagi to lope-lope ngoi bek ko. Lope-lope ngoi. Iya. Dak begai dia kalau le sebab asal jangan bertengke wak kau dia orang malu wak. Ayo pek ko le dak betul sekali bersobok loh nanti ini gilo berangke kan sekali sobok tu lah lo cakap kan. Iya bek ko le dak takon ngili bolik bek ko. Lah sudah ngoi. Jadi janji mau pontien kegiatan ambo sado wah. Dah ngoi ya? Iya. Malam. Lok mata dek boleh keluar. Tentang beto kembali beto. Boleh. Yan. Yan. Mang Aul.
Pol. Apa je lain? Nele donasi ngak lelita pawi dan soalan. Korak dah ada view. Korak lebih. Maka dia korak. Oh, wi yang kan urak de ewang. Melalai entah. Lah nyato sehari kau pergi ke sawah apa. Elok mo dia turun dengan awak rendak ada. Boleh sonjoi balik mana. Mengangkang sepanjang. Kopi mua ke. Ayo. Gue entar lagi gue cemil. Gula dah ada ya. Dah ada gula dah ada so tadi. Dah tu so cuba cari dulu tes layar dah dulu tak ada. Gula. Mau dekor hari malam dah ke makan awak dulu. Ini dia tak bertanggung jawab nampak apa dia call ke. Cik ni nak terdong dulu nak. Apa ya gagam? Gagam ke sana malah dah. Keceng kau gula tadi je. Lah, jadi minum pak. Dah kena ulah ke. Pisang mu. Pisang suado so. Pisang di tanam mu yang tangan ni. Ya. Gombe pawi pisang ni tadi ha. Lompir habis sikit. Tu 10 balik balik potang lain. 10 balik potang. Sungkan kau dah nondak. Apa dia itu bodoh kau dah nak pisang gombe pawi dan dia. Dan dah kau makan 10 je dah. So saungok dan dia. Cuba lah lu kau dah nondak. Kau dah tahu ni tak pawiin. Apa yang kau dia? Gombe pawi ni. Gombe habis sikit. Saya lagi buat dia kocor ke sawah. Kau tanam ke potang sana. Yang 10 dah tolak dah sosak ngok dan dia. Kau bangun ke sana mau tolak dan lain. Kau bangun ke sana. Ngapa ni? Besok lah biar mua ke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanyalah apa pintu dah kunci tadi. Masuklah. Saya tiko tu. Alai, masuklah. Siapa dia masuklah? Si In mah. Masuklah ya. Oh si In, masuklah In. Seorang aja. Lewat dua je boleh. Ya masuk dua-dua lah. Kau si In mah ya? Ya, dia panjang. Ya. Kau boleh ya? Ya, boleh. Tu kamu tanya Encik. Asal usulin kau. Oh, itu kan tahu. Tunggu ya, mandi nampak nilai tontu. Encik ni. Ilah ni. Ni apa mandi no? Lah. Apa sakit boleh? Masa muka penyakit sehari kau tak berkojo sawah. Alah apa padi gini deh? Padi tu anak tu apa dari moncik tu apa.
Dia kami dah ke sawah sehari kau. Oh, lah pergi tak mau encik padinya tu. Ya, tapi apa lah. Minum lah. Ya pisang dari luar tu so. Jangan sibuk dia Malin. Jatuh kat kau. Kini yo ni. Musobin tadi ni sibuk dia je. Malin. Dia awak tu dulu kami apa ikut yo. Kau ni cucuk pereng enggak? Apa sakit cuper? Ya. Iyo lah bengkok cuper ndo mah. Kulit pisang ke sana mah. Alah. Ya dia bakon tu yo. Ya bila mak biar duduk lah itu. Ya pisang. Tadi lah sesikit ngeran suan-su je. Weh. Tak kau lai penyagam balik boleh watang lelo ada. Makanlah. Yang boyo dia sosak ongok dak mau makan tadi dia. Oh, ya. Kau kelamin lelo cukup si kau. Ya. Suan-su le. Ya. Lomak agam lomang ha. Semboyang lah tu kalau tradisional awak bener mah. Kemana boleh orang potang? Tak ada boleh namo di tanah siapa berbini si baba. Dia boleh baba. Oh. Sampai ke mana baba bina apa? Berbini entah pokok rara kate ni dah ada bertanya warna dia. Dia makanlah tu ni. Iya ni. Tu pasawan su dek Ah, su dah. Covid lah enggak letak dong nenek ah. Ya kat lado kau nak buruk kan kalau tahu mana rumah Malin kek. Ya itu dah ada ya. Dah bawa makan tuan-tuan nak lomu. Adik, betul lah. Apa dek mengko sampai tuan-tuan ke mari. Biko mama dia. Saya ada musuh kami berdua. Tadi kami duduk di kedai hijau sambil minum kopi. Ya. Jadi ada perdebatan kami tenamo asal Sulintau kok. Jadi si Indek sampai jalan lah 2-3 tanya kenyo asal nama Lintau kok. Jadi nyo dak bisa menjawab kan. Ya. Jadi tu sobot yang boleh kodai tadi jadi bertanya kambo. Jadi lambo Jawa ada 2 versi lambo Jawa. Yang pertama alim nan tahu, yang kedua ma'alim nan tahu. Jadi dek macam lah dek. Jawapan ambo tadi Ompi kamu mampu tadi leh, ompi lo pecah kali. Apa tanya orang kode apa habo lo kego. Ada suhu lo ke tempat Malin deh. Yo dek Malin leh, dek pandai kuek buah, dek tahu kuek bertanya. Jadi mungkin Malin bisa orang itu Pusing pasal Johnny kok kenapa kan? Johnny lah Malin di bawah dia. Jadi itu lah mengkosong kami kita berdua kan. Ya gitu. Iya kau lah perel penganyu bolu dek tong tadi sonjo. Bawa mikol le. Betul lah. Kamu ambo bertanya kepada si Polly. Dan salah ambo si Polly Bogole Datuk Raja nanti selo. Kaya pada tu. Betul. Tapi nampak dia ambo Polly tak bertutup kepala. Sobo sebagai nenek mamak kita boleh tak kita kembalian suku dia. Ya. Cuman kalau sebagai nenek mamak kita dan kepala kau ya besar je kat sini. Walaupun kau dan secerek ke penutup ya. Sobo kepala kita tu tak boleh tahu orang lain apa isi kepala kita ni. Ke mana rencana kita tu. Termasuk orang dek kita ni. Ya berpakaian dia awaknya kok kelia kemudian ke mana pun. Pakaian kita menutup kepala sebagai pemangku adat, sebagai pemimpin. Aku lihat dulu kena kepias ini. Saya buat nama dia tapi tak pohonan. Dia mau banyak ni Malin. Sama cerita. Orang tu dia mau Malin lagi tahu kan. Oh, mana Malin? Tu. Dalam dong tu sumbek ke beratur. Mana kene? Kecek nonda ni Tak ada apa lah kau nak kene. Nonda yo kau menonge. Terdongeng deh. Mau tua dia. Datang ku hari induk dia. Datang ku hari-hari dia. Itulah nama besok Amsterdam ke. Ya kalau besok tu cakom nak. Cakom dia. Tadi menyangkut masalah Lintau tadi, masalah sejarah. Bakecek yang gini nampak nama tiponomi tu. Artinya asal usul sebuah
kampung atau wilayah. Jadi tuan-tuan tanya gini masalah asal nama Lintau. Jadi lah berdebat tadi nampak di lopau dia sehingga ada keputusan dah. Bertiba kan di Ambo kamu dia tu. Ya. Jadi tentang masalah itu dulu di Ambo dak lo kenjole di Ambo tu. Cuman sebagai kita generasi muda kini iyo ancak mo dia tu dia. Iyo kritis gitu. Pertama tentang penyusunan bahasa. Seperti alim tahu. Alim lah jole tahu lu arti. Tentulah tahu-tahu kau dia. Aku apa salah dak tempe tahu ini namo. Kau dia tu lah. Iya. Yang kedua pula dek kan tua-tua kita lah kita timur. Mu alim tahu. Iya. Guru dan tahu. Ya kalau tak tahu apa lah kau jadi guru. Kamu dia tu kesimpulan dah. Betul Dia orang kini. Ya seharusnya tak bagai mo dia tu tadi. Kita sebagai nan tua-tua menghormati lo pendapat nan muda-muda ko. Dan ikoko nan dari Ambo ko dak lo bisa menjamin dia Ambo bondeng ida ado. Asal namo ko. Dan iko bersuo lo di Ambo seorang baru. Kebetulan Ambo sedang menyusun buku lo. Buku lo walaupun mato lah modeko Iya. Jadi na Lintau tu dasar kata daripada lintang u dasar kata daripada. Lintang. Dia huruf u nama melintang. Sejak tahun berapa kita bernama Lintau ringku? Kau dulu. Boleh tu kau. Apa ni maksud lintang u? Sobok mulai dari lubuk jantan kate kemudian Ya. lewat daripada buah dia itu berbentuk huruf U kata. Cabang huruf U koko kata jom batu boleh cie, kata jom bonai cie. Dan cie lope ke batu sangka huruf U dia dan cie lope ke 50 kota. Buki jo batang selo jo senama koko membentuk huruf U dan membelintang tu maksud kalau orang dulu moku itu dari barat je timur. Jadinya memelintang antara barat dan timur. Bila nak bertanya tadi kan bila dia mulai. Ya betul. Modeko nak bersuara. Namoko pada kira-kira dimulai di abad ke-7 boleh, ke-8 boleh. Atau tahun 1700-an lah. Sama so itu lu bahasa dulu nado le malen. Bahasa harap Melayu di kota ado bonyo. Yo buat dia tu. Arab Melayu di kotanya. Zaman-zaman kini baru ada udi. Betul. Betul. Ya ada tu betul juga. Jadi nan koko sangka itu. Di abad ke-8 boleh, ke-7 boleh ko sampai di abad ke-9 boleh, 20 itu bangsa Belanda je Portugis tu orang lah kenal kemari koko. Dan perdagangan itulah mulai mulai menghuruf U sampai itu nanti. Cuman di dalam kita menuliskan bahasa masih tetap Arab Melayu sampai itu di. Nan Arab Melayu ko sampai di awal ke-abad ke-20 ko baru ditukar ke bahasa Latin. Di huruf U lah dikenal. Lah dikenal. Lah dikenal nanti. Iya. Ko kira-kira. Jadi nama Lintau ko nombor suo di Ambo seorang kok salah kita Ambo salah Ambo seorang. Tak salah bersama dah. Lintau tu dasar kalimat jo daripada lintang huruf U, Lintau. Jadi Lintau ko nyo tu bagian atas tu namanya Lintau. Sementara bagian bawah ko namanya Lintang. Bowo. Dasar kalimat seperti orang tua-tua kita dulu di daerah Buk Jantan, daerah Lintau masih terpertahan kata-kata ibu bahasa ibu korenyo seperti kepolo, dodo, poho, bowo. Jadi dulu bowo ko bau nama tu. Jadi kita tolak 3 jangkau pengian ko namanya buo ko. Kalau nang kata tu ate nama dulu. Tetapi di belakang hari inyo membentuk huruf U nama melintang. Lintang U, Lintau. Ko na bersuara dia. Itu salah jarang Lintau ko. Jadi mungkin juga alim tahu ko tentu tujuannya ke orang. Atau mu alim tahu artinya tentu tujuan ke orang. Tetapi nang kita coli gato-gato nama negeri ko hamparan alam seluruh. Hampir gato-gato. Seperti payah kubuah, bukit tinggi, batu sangka, pagar ruyong, sungai hiang, atar tidak datar, tolua,
Jadi bentangan alam seluruh setahu kita ya. Sungguh pun itu dek kita tentu tak sampai di siko saja kita menggali sejarah. No muda-muda pun diharapkan juga untuk menggali sejarah. Jadi nelintau koko pada dasarnya dia mudia. Nan kita namanya buwo. Pada tahun 1902 boleh kira-kira maka dibentuklah Kedemangan. Jadi Demang ko diadu antara Lintau dengan Bau koko. Nama Kedemangannya Kedemangan Lintau Buwo. Oh, itu sejarah dia. Tuh di situ mulai. Dah betul. Dek kornori kolam malam ke. Iya. Di kornori malam nambo dek loti ke sawah tadi. Dan semangat tuan-tuan yo leko hebat dia mboknya. Kok lain kali kita ulang bak ponya. Ya. Oh iyalah. Ya dek apik ko dari malam lo ke matolah letak lo memang. Alam mengantuk lo mato. Ya kita ai bila-bila bertemu kita. Insyaallah saya senang badan ambo pun sedang berfikir lo untuk itu. Ya betul ni pulang elok jangan sampai tertolong kuih dak. Kami masih kuat. Bini lah bini ke. Alah. Ikonya dulu ya. Jadi buka-buka ke biasa begini mamak ada. Jadi lah berkonti pelajaran deh awak di belit. Alah bersolam lah kita ya pada tu. Ya amai lah menanti lo dalam tu. Tuh mau kasih banyak Malin apa tadi tentang penjelasan Malin tadi ya. Jadi sekian banyaklah sonang hati kami deh mau ni kan. Jole ada titik temu itu Jadi Yusuf kau bertanya-tanya mau dan awak orang lain ke nyos ala ada untuk jauh dari awak betul. Ya sungguh pun betul berfikir lo awak. Lu tontu lawan dari gambar tadi. Oh betul. Jadi kan bisa dengan Malin. Mungkin di timur langsung dia. Iya, jangan timur langsung. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah makan tuan-tuan itu. Dalam malam mak pun kena aku.